حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك. Saya Aina Nazila. Saya Wafin Nazila. Selamat datang ke Sama Muhammadiyah Pekan Sabah. Kami dari tim QTSS ingin menemu ramah sedikit Datuk pada pagi ini. InsyaAllah. Soalan yang pertama, apakah harapan Datuk untuk kami murid-murid di sekolah dalam rancangan pendidikan Malaysia yang akan berlangsung? Alhamdulillah saya atas peluang ini. Tapi apa yang saya nak nyatakan di sini bahawa dalam rancangan pendidikan Malaysia kita cuba memberi peluang sebanyak-banyak seluas-luas mungkin untuk anak-anak menyerahkan masing-masing dalam apa dua bidang yang ada di sejak projek ini. Jadi adalah tanggungjawab kami sebagai pendidik dan sebagai pemimpin untuk memastikan bahawa negara kita mempunyai bakat yang ramai untuk bidang khusus ekonomi kita untuk membawa negara kita negara yang maju dan disegani. Oleh itu, kedua bidang yang penting kita terjemahkan dalam rancangan pendidikan ini. Apa juga yang hendak dilaksanakan. Kalau kita tahu bahawa akan datang nanti kita hendak merajui bidang teknologi. Itulah yang kita beri penekanan kepada teknologi dan digital dalam apa juga pembelajaran protokol dan kita harap bahawa anak-anak dapat terus memberi orang kata masa dan juga tumpuan yang sebaik mungkin untuk menjadi anak-anak yang cerdas dan juga intelektual. Jadi kita beri peluang itu. Saya harap anak-anak semua dapat mengambil peluang itu dan kita akan beri sokongan kami sebagai bapa, kami sebagai masyarakat, kami sebagai pemimpin ingin memberi sokongan kepada anak-anak untuk mereka terus meraih tempat yang sebaiknya dalam komuniti untuk menjadi urusan yang terbaik. Macam saya cakap tadi, di hadapan saya ini semua bakal pemimpin. Jadi adalah tanggungjawab kita memastikan bahawa semua pemimpin daripada anak-anak ini dapat kita tunjukkan, dapat kita beri galakan dan dapat kita memberi peluang untuk mereka. Seterusnya, apakah kemahiran pada penting yang perlu kami kuasai untuk berjaya dalam dunia yang semakin digital? Sentiasa dapat mencapai kedudukan pembelajaran yang terbaik. Yang penting adalah pemikiran strategik. Apa jugalah kalau kita kata kita nak jadi seorang teknologis yang baik contohnya, dan kita perlu menjadi seorang yang agak kritikal dalam apa juga isu-isu semasa. Apabila kita menjadi seorang yang kritikal, kita akan memberi jawapan yang terbaik, kita akan menghadapi isu-isunya dengan baik dan kita akan sentiasa menggunakan data dan sebagainya. Kalau kita nak menjadi seorang pakar ekonomi atau pakar agama yang terbaik, mereka perlu juga menerajui atau memaster dalam isu-isu yang berkaitan dengan agama ke atau apa. Jadi dia boleh meletakkan sesuatu isu itu pada situasi tertentu untuk keperluan tertentu. Dia agak macam kompleks sedikit lah. Tapi itu yang sebenarnya kita rasa harap anak-anak ini sentiasa bersedia dengan apa juga perubahan. Jadi kita perlu dalam level ini bukan sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah untuk memberi lebih perempuan pada critical thinking untuk supaya kita dapat mendapati masa hadapan dengan lebih baik. So, kita tak tahu lepas ni sekarang AI. Lepas ni apa juga?
Sekarang dulu orang bercakap electronic vehicle contohnya. Lepas ni apa pula hidrogen dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini sentiasa berubah dan anak-anak sentiasa perlu cakna dan peka akan perubahan ini dan bagaimana mereka dapat sama-sama menepani masalah ini dengan lebih baik dan bersedia dan sentiasa positif. Soalan yang terakhir. Okey. Apakah nasihat Datuk untuk kami murid-murid di sekolah terus bersemangat, terutamanya dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini? Bulan Ramadan memberi peluang kita berfikir lebih panjang. Contohnya kita tidak makan, tidak minum siang. Kita boleh fikir rakan-rakan kita bagaimana perasaan kita dalam keadaan yang sama. Dalam bulan Ramadan adalah masa untuk kita lebih dekat dengan orang yang kita sayangi. Bapa, ibu. Bulan Ramadan juga memberi peluang untuk kita membersihkan diri dengan ibadah dan sebagainya. Jadi itu adalah peranan kita sebagai manusia, peranan kita sebagai hamba Allah. Jadi itulah peluang kita mengambil peluang inilah insan yang dihargai. Dan saya juga harap anak-anak semua terus belajar dalam apa juga keadaan, terus menimba ilmu, pengalaman. Dan yang penting esok sebagai di sekolah asrama, salah satu kekuatan sekolah asrama adalah kawan-kawan kita. Dan kawan-kawan kita, sebab kita belajar nanti, mereka lah juga yang memberi sokongan pada kita akan jumpa, mungkin kita buat syarikat bersama-sama, mungkin kita akan ajar bersama-sama lagi di peringkat universiti. Jadi ini yang penting. Saya selalu tekan kepada rakan-rakan saya, satu phone call akan menyelesaikan 1,000 masalah. Inilah kawan-kawan kita. Jadi terus peluang Yusuf banyak ramai kawan-kawan kita yang akan kita mungkin terus berhubung untuk semasa hadapan. Tapi yang penting peranan kita sebagai pelajar adalah terus menimba ilmu dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada guru-guru, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada bapa kerana memberi peluang itu. Jadi saya doakan yang terbaik untuk anak-anak semua. Okay. Terima kasih Datuk. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil iktibar dan segala nasihat yang telah diberikan oleh Datuk. Terima kasih. السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه